Ibu ayah sebenarnya ada 4 kesilapan biasa yang ramai ibu ayah buat dalam membuat simpanan untuk anak-anak. Yang pertama, tak mula lebih awal. Sebenarnya, lagi awal kita mulakan simpanan, lagi banyak simpanan anak kita akan berkumpul. Yang kedua, tak konsisten. Kita simpan ikut kemampuan tak salah, tapi kena pastikan berterusan. Jangan sekejap buat, sekejap tak buat. Yang ketiga, terlalu bergantung kepada simpanan bank sahaja. Kita tahu faedah bank ni rendah, sedangkan kalau kita fokus simpan emas untuk anak-anak, jangka masa panjang kita boleh bantu kekalkan nilai simpanan dan keuntungan kita semestinya lagi besar. Dan keempat, tak manfaatkan auto debit. Kadang-kadang RM50 sebulan pun dah cukup tau untuk mulakan simpanan untuk anak-anak dan fokus untuk konsisten. Tapi sebab tak automatik, kita mudah untuk terlupa. Jadi ibu ayah, kalau nak simpanan anak-anak betul-betul menjadi, mulakan daripada awal. Konsisten dan gunakan cara yang memudahkan. Dan kalau untuk ibu ayah yang nak mulakan simpanan emas untuk anak-anak, inilah masa yang sangat sesuai. Musim-musim raya ni, anak-anak dapat duit raya kan? Jadi gunakan duit raya anak-anak untuk simpanan pertama emas mereka. Jadi kalau tuan-puan perlukan lebih lagi ilmu simpanan emas, teruskan follow saya.